Pasal apa Kedah ni dilihat gagal kan? Gagal serba-serbi ni. MB Kedah lah yang gagal. Maksudnya, projek Litar, Stadium Bertaraf JDT, Wydad Langkah Suka, pembinaan LRA, 3 tengah ongoing, 2 saja yang problem. Hak ni lah indikator yang walau kata Kedah gagal tu. Selama ni kan, apa lagi kegagalan Kedah kan? Kedah ni asalnya negeri jelapang padi dan kegagalan ni bertambah ketara dengan pengumuman penutupan kilang Continental hujung tahun ni di Kedah ni kan. Tapi yang aku heran, bila kilang Panasonic, kilang Goodyear yang di Selangor tutup, tak ada pula walau kata Selangor tu gagal. Apa pasal nak gang? Kegagalan yang berikutnya apa gang? Aku nak petik daripada tahun lepas 2024 sampai tahun ni 2025. Apa yang gagal? Kilang EVE Energy, kilang yang buat bateri lithium ion kan. Bateri yang digunakan oleh kereta-kereta elektrik ni yang macam Tesla dengan BYD tu ada di Kulim kan. Apa lagi yang gagal kan? Kilang ATNS buat pelaburan 5.1 bilion ringgit di Kedah. Kilang yang buat litar macam ni kalau hampa tengok, kilang ni bakal mewujudkan 6,000 peluang pekerjaan kan. Gagal gila punya. Malah bertambah-tambah gagal lagi kan bila kilang Infineon Tech buat pelaburan 30.1 bilion di Kedah ni yang mewujudkan 1,500 peluang pekerjaan. Kilang yang buat silikon tu ni kalau hampa tengok dalam gambar ni, inilah produk-produk yang berasaskan silikon. Ada lagi gang, kilang CKD yang buat komponen. Kilang First Grade milik orang Melayu kita dengan pelaburan 25 juta. Kilang OEM untuk buat makanan dan kosmetik gang. Jadi gagal teruk dak Kedah ni gang dengan pelaburan-pelaburan dan kilang-kilang yang buka kat Kulim, kat strata Kedah ni. Gang. Tapi bila Kementerian Pertanian gagal untuk tangkap dan dakwa kata-kata beras yang campak beras tempatan jadi beras import tu, yang dijual dengan harga import tu, tak ada pula walau nak menyalak. Gagal tak Kementerian Pertanian gang? Senyap sampai hari ni. Apa lagi yang gagal gang? Selama 2 tahun lebih kerajaan Madanon ni naik, berpuluh-puluh minggu pelabur-pelabur asing withdraw, menarik pelaburan keluar dan boleh merencatkan GDP negara. Kalau kita tengok yang macam BNM punya laporan ni, yang tu sebuah kegagalan ke ataupun keberjayaan? Antara kegagalan yang lain kerajaan Madanon hari ni gang, sama ada pada kurangkan ataupun tamatkan subsidi. Subsidi apa? Subsidi haji, subsidi elektrik, subsidi diesel, subsidi ayam, subsidi telur yang baru-baru ni. Dan tak lama lagi subsidi RON 95 pula gang. Berjaya ke gagal tu? Dan aku tengok kerajaan Madanon ni gang, gagal turunkan hutang pun. Dia kata nak kurangkan kebergantungan subsidi ni sebab nak mengurangkan hutang negara. Tapi aku tengok nilai hutang negara meningkat macam ni. Sebenarnya dia berjaya turunkan hutang ke tambah hutang ni? Aku ingat lagi gang, kalau zaman Datuk Seri Najib dulu, hutang negara 680 bilion, dia kata negara nak bankrupt dah kan. Mai zaman dia, hutang dah 1.39 trilion. Tak bankrupt ke? Antara kegagalan yang famous yang lain gang, gagal turunkan harga minyak 24 jam, gagal hapus PTPTN, gagal hapuskan tol. Kata nak hapus tol Jambatan Penang. Berjaya ke gagal gang? Dan aku tengok yang paling gagal gang, dia kata nak penjarakan kaki sakau, puak-puak rasuah. Tiba-tiba pergi angkat orang yang terpalit dengan pertuduhan rasuah, naik jadi TPM. Jadi gang, nilaikan sendiri. Kerajaan yang duk ada ni berjaya ke gagal? No, saya mahu banyak tak mahu walanon buat main fakta. Ni bukan fitnah. Ni semua berita-berita mainstream yang duk ada. Okey? Jangan hantar LOD pula.